Hari ni hari terakhir kita orang dekat sini. Roti john seri percuma, air percuma kita orang bagi. Korang just beratur je dan korang ambil je roti john. Sebab hari ni adalah hari yang terakhir kita orang. Sebab hari esok kita orang tak berniaga dah. Hari ni je. Baju baru dah beli ke sayang, mari bunga, mari ke rumah. Boleh jadi penyanyi tau. Tapi saya pendamkan bakat saya ni sebab saya rasa memang boleh pergi jauh. Muhammad. Ya. Saya mau kacau bocor. Kita duduk sini. Cancel. Cyber ke Putrajaya? Cyber Jaya. Yang mana dapat roti john cuma. Hari ni hari terakhir kita orang dekat sini. Roti john seri percuma, air percuma kita orang bagi. Korang just beratur je dan korang ambil je roti john. Sebab hari ni adalah hari yang terakhir kita orang. Sebab hari esok kita orang tak berniaga dah. Hari ni je korang dapat merasa. Dan kalau korang nak rasa, korang nak rasa tahun depan pula. Okey? Untuk foto tahun depan. Selain apa tu? Air. Abang ambil air tau, jangan lupa ambil air ya. Ambil air. Ambil air tau. Bang, nak top up Messi RM10 je. Kau memang nampak muka aku ada tulis ni. Jom top up dekat sini. Kau ada nampak tak? Abang tu terkejut. Nama abang Rafi. Oh, macam mana tahu? Padahal name tag dia tulis Rafi. Abang ni pun satu ke. Nampak sangat puasa. Abang tu terkejut. Macam mana awak tahu nama saya? Dah name tag abang tertera tulis Rafi. Abang tulis Rafi tu macam nak tahu tu. Satu dunia nak tahu nama abang. Rafi. Padahal tu gunakan name tag lah tadi bang. Kalau ada abang dalam ni, abang memang handsome. Kau nampak tak? Aku ni tak boleh pakai kabel. Kau nampak akak sendiri pun beratur. Kau nampak ni? Akak sendiri pun beratur. Kau bayang kan? Tak ada istilah adik-beradik je. Tak ada istilah kawan-kawan ke apa ke. Tetap kena beratur. Akak sendiri kena beratur. Lemah kau cawak mochi. Dia pun kena beratur ni. Tak ada yang tak beratur. Lok kakak kanda. Wah, kau buat macam akakku tu baju bandel ya. Kau nak lok-lok macam tu. Kau yang sampai aku panggil kakak ni. Kakak. Oh, kakak. Hello, miss. Hello, miss. You want to try roti john do? It's a very good. This one you want to try. Tak apa. If you want to try because right now it's all free. All free because today is last day for me. Oh, so it's free lah. Yes, free. No, you want to buy, and then you take free. It's my student. You student? Yeah, my lecturer. You're student. Ini abang Rafi tadi kau. Kejut dia tahu abang Rafi. Harapan. Ya, di sini kena sikit semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Abang akak nak try, kita try. Boleh Apa dia? Boleh. Ini rasa ni ketagih tak Rasa ni ketagih tak rasa ni? Saya tutup mata kan, saya nampak kan, saya tutup mata dari luar. Ketagih apa ni? Saya tutup mata kan, saya tak pandang apa-apa lah. Ni korang duduk dia bling-bling. Saya tak pandang apa-apa, saya tak tengok apa-apa pun. Faham tak? So jangan nak salah. Ini level kan, memang boleh. Saya tak pandang apa-apa pun. Kanda buatkan bulan depan. Ketagih ke kanda ketagih? Ya, ketagih. Confirm makan ketagih. Jason, mana Jason? Jason ada mana tu? Jason dia. Bang, tak ada ke? Tak ada apa? Apa nama akak kanda? Jennifer Lopez. DMQR kena.
Korang boleh try. Kita orang akan hari percuma dan roti john saya percuma untuk orang. Untuk hari ini sahaja. Habis-habis lah. Barang tak banyak korang Barang betul-betul tak banyak. Yang nak dapatkan roti john dough, korang dapat rasa. Temelur bila kena? Temelur lambat lagi lah man. Tapi ini semua sebagai percuma. Tapi atas korang lah, sanggup tak sanggup beratur. Itu je semua bergantung kepada korang semua. Last bila hari ni last day. Hari ni last day dan hari esok kita orang tak niaga dah. Hari ni hari terakhir. Korang just ambil je roti john, lepas tu korang ambil air ni secara percuma. Lapar je. Panjang ke begitu? Tak panjang pun, tak panjang. Apa itu banyak akak tu lah. Itu last. Tak panjang pun, tak panjang. Sebab hari ni hari pekerja, korang ingat. Bukan hari Sabtu, bukan hari had. Hari ni adalah hari pekerja. Hari aku bekerja tak berapa ramai sangat. Dia tak berapa ramai macam hari tak bekerja. Itu je korang boleh cakap. Tapi I also want akak harum semerbak di tengah jalan. Ketipak ketipung sayang, baju baru dah beli ke sayang. Yang tidak mari berdan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Orang pergi masih beratur lagi. Okay, saya dah cakap dekat abang tadi semua. Kalau rasa nak minum, boleh minum. Tak ada masalah pun. Kita orang dah bagi air, dah bagi apa untuk minum je. Aku masih pakai band panjang. Kalau masih pakai, kacau akak tu kena. Kacau akak tu pula. Kau masih 1822? Band apa ni? Banyak lagi ke? Banyak lagi ke? Korang datang je, banyak lagi. Masih banyak lagi. Masih banyak lagi, okay? Bang, hari tu saya pergi kawan abang kata abang lambat sikit. Ya, hari ni saya cepat sikit. Sebelum ni lambat sikit. Hari ni cepat sikit. Last sudah kali ni. Hari ni last hari terakhir. Mana yang botol ni? Tak dah buang. 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 Enggak, tukar plastik. Tukar plastik. Kenapa anda berpeluh? Berpeluh. Berpeluh juga. Dari Johor. Semoga dimewahkan rezeki selalu, amin. Raya Open House buka hari apa kena? Saya tak tahu saya buka Open House ke tidak, abang. Kalau saya buka, saya beritahu. Kalau saya tak buka, saya betul-betul minta maaf lah. Rambut saya dah panjang. Rambut saya dah panjang sangat. Bila kat kepala kena? Tak tahulah bang. Kat kepala bila jual Netflix, saya jual Netflix akak harum man. Harum semerbak di tengah jalan. Ketipak ketipung sayang, baju baru dah beli ke sayang. Mari bunga, mari ke rumah. Saya sebenarnya boleh jadi penyanyi tau, tapi saya pendamkan bakat saya ni sebab saya rasa memang boleh pergi jauh. Hari ni last. Hari ni je korang akan dapat rasa. Lepas tu hari esok korang dapat rasa sebab hari ni semua percuma dan air pun secara percuma untuk roti john. Tapi yelah, korang kena beratur lah. Itulah sanggup tak sanggup lah. Kalau korang sanggup, boleh. Kalau tak sanggup, so itulah minta maaf lah. Hari ni hari last. Roti john dough. Gaya temelur kan dah. Cantik lah akak kena adjust nombor minat lah. Okay, nanti korang adjust, okay? Korang adjust sendiri, okay? Indonesia kanda boleh tak kanda? Indonesia? Masa hantar ke Indonesia? Mana? Engkau muka aku macam Lalamove ke macam ni? I nampak macam Lalamove muka. Bro ah. Bila kanda balik Temelur jumpa ada karaian korok ni. Wadidah tu kena.
Ya, bodoh kau bukan. Ada nak buat video satu. Tak kata-kata semangat. Kata-kata semangat lagi. Tak bagi ni yang baru nak mula bisnes. Oh, jangan. saya pun abang ni buat macam aku dah 25 tahun bisnes dah masalahnya. Masalah sebab tu kita minta dengan orang baru. Okey. Okey, untuk Belum start. Okay, belum start lagi. Belum start lagi. Okey, baik. Kita untuk minta semangat daripada Abang Kanda tentang macam mana kita baru start bisnes nak selalu sukses. Yang penting sebelum kita start bisnes, yang penting taat kepada suruhan Allah, itu yang paling penting yang pertama lah. Yang kedua, taat ibu bapa kita, selalu berkorban untuk apa saja untuk ibu bapa kita. Bila kita dah komplit semua benda ni, insya-Allah bisnes kita berkat, jalan kita berkat, semua jalan dipermudahkan, insya-Allah. Itu yang paling penting. Ya. Yang penting jangan putus asa. Ya. Semangat. Terima kasih. Terima kasih. Aku pun tak tahu aku cakap apa. Aku baru start bisnes. Macam mana orang boleh tanya seperti itu? Boleh. Mana satu? Ini dua. Rezeki ya. Amin. Hai Kanda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ipak, okey dah stok air. Air stok dah. Air stok, itu air stok ah. Dia buat macam bisnes lah kena. Ya, dia buat macam aku dah 45 tahun bisnes. Padahal baru tak sampai sebulan lagi. Baru sedikit. Datang kan dekat warung AA hari ni last lah. Sampai bila jual? Hari ni last. Hari Satu kali ni ulang hari lah. terakhir dan roti john hari ni pun alhamdulillah secara percuma juga. Janji Apa raya apa ke apa? percuma. Percuma. Nak cocok ke? Nak minum situ ke? Tak, hari. Tanya lah. Kalau nak kita ni sebab kita orang open mind. Jemput makan kedai. Dia mana? Nanti dah bang air bang. Air ada. Sama. Tamarin ada. Tamari ke? Dia pun? Belakang dekat nak pergi surau tandas. Belakang. Port 1934. Port. Oh, Port Maidi. Nanti ada. Saya pergi apa saya datang. Ini Jauh buka sikit macam rasa. Hari ni buka puasa sini dengan ada kawan-kawan datang lagi. Burger satu bang. Bang, ada nampak muka saya macam Ramli burger bang. Tak burger. Pak tepung sayang nak. Nanti kalau tak nak mampu kena minum. Hui. Jangan duk try Itu akak saya dah. Jangan duk try dah. Pukul muka hang ni buat hamba tau. Ledak dah. Asal pula tulis bahasa India pula ni. Masya Allah, baharung betul lah. Biasalah. Setiap kali biar je tu. Cakap kali belilah 2 kg. Apa ni? Cantik ke kadang sebab kena handsome. Ini dah tak lagi berapa ni dah? 3. Aku panggil orang tu. Aku panggil adik tu datang. Aku suruh dia datang lagi. Pak ketipung sayang baju. Kat mana kan? Dekat warung Cyber Jaya. Okay? Warung Cyber Jaya. Kalau kau nak rasa roti john, hari ni adalah hari terakhir. Siapa cepat dia dapat boleh makan sawah. Saya sini ya. Hari ni hari terakhir. Siapa nak dapatkan boleh dapat sekarang. Sebelum saya ajak korang bergaduh hari. Malam lagi. Bagi kakak kena. Saya tolong jangan. Saya tak suka terlampau macam menonjolkan saya punya keluarga. Biarlah keluarga saya privacy sikit. Oi. Bang, roti john bang. Dan dari tu Abang Nik masak masuk tak? Masuk. Saya tak buka. bawah, kan? Cik, saya tak buka. Nanti saya share location. Boleh. Boleh bang. Aku panggil orang. Comel budak. Budak cik comel. Orang babai kat awak. Nak kereta. Perempuan. Oh, kakak saya. Boleh dah. Assalamualaikum. Medan Nadir bang. Medan Nadir, terima kasih. Saya lapar sebenarnya.
Nanti siapa join for berbuka? Join buka apa? Roti john terbang satu kena. Ni terbang atas kepala awak lagi. Buat arah-arah kal. Kau cuba tengok view saya yang video yang baru post tu, berapa view saya kau? Syok ni kan, saya pun lapar dah. Saya lagi dah lapar. Berapa video saya view? Boleh tengok tak korang? Berapa view saya? Roti john tengah roti 72k. 70k, 70k, okey. 2.3k, 2.3k, 72 singa, 15k. Kau ni banyak nipu lah kau ni. Banyak main-main ni. Ya bang. Jap, saya tak kerja sini. Jap ada. Bro. Hai bro. Jap bang dia panggil Bro, orang hai abang dah lambat. Pak tipu. 134k, 134k. Kau serius ah? 134k. 134k ke 700k? 100k cuak ke dah? Ya, tengah nak saya boleh je bungkus, tapi bukan saya punya ni kan. Bukan saya punya kereta pula. Bukan saya punya tempat. Okay, saya nak buat kerja pula boleh kau bagi saya buat kerja pula nanti awak bagi air ni kat orang. Okey bang saya bosa kau. Okey. Muhammad. Nanti air tu bagi abang bagi abang. Cepat. Aduh. Cepat. Dari mana tu ni? Pening. Balik Pening. Bila balik Pening? Ada dua kan? Ni Jangan saya buat kerja dah Saya. Boleh tak? Bawa balik Pening. Bawa balik Pening, bagi orang Pening rasa. Okey? Terima kasih sama-sama. Kita ambil air kalau dah tak ambil lagi ambil air Sekejap bang Boleh. Saya ni Dua bang Dua. Ini last ke? Ini last. Agak. Oh ya. Tapi 4 gram. 4 gram Aduh. Tapi dia happy tengok saya Boleh tunjuk Terima kasih kakak. Boleh? Dua boleh. Sekejap pergi kak